Jadi kita ikhtiar untuk diri kita dan untuk siapa-siapa. Kalau dia tak boleh baca, dia duduk depan kita, kita baca ke dia. Kalau kita pun tak reti nak baca, jangan duk gagal baca. Sekali dua-dua kena. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Aku tak kena, saya pun kena. Tu lah, silap baca, hang pun kena sekali. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Itulah sedikit yang kita sentuh berkaitan dengan hukum belajar tak boleh, dan juga hukum kalau kita nak amal pun tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara ini dah disebut, dah diterang dalam kitab-kitab ulama, fatwa-fatwa yang keluar. Dan kalau orang yang amal dengan sihir ni, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Kalau kita tahu dia pengamal sihir, dia lah punca. Sesat betul bukan khabar angin. Betul, dia ni lah punca dia yang buat sihir tu. Kita tak boleh bertindak sendiri.